Tirai Liga Super 2026-2027 bakal dibuka dengan pertembungan panas. JDT turun sebagai pilihan utama, tetapi Kuching City hadir membawa misi mencipta kejutan. Siapakah yang bakal menjulang Piala Sultan Haji Ahmad Shah? Liga Super Malaysia musim 2026-2027 bakal membuka tirai dengan perlawanan tumpuan apabila Johor Darul Ta'zim, JDT, dijadualkan berdepan Kuching City FC dalam perlawanan sumbangsih bagi merebut Piala Sultan Haji Ahmad Shah. Pertembungan yang dinanti-nantikan itu dijadual berlangsung pada 21 Ogos 2026, bertempat di Stadium Sultan Ibrahim. Perlawanan ini bukan sekadar aksi pembukaan musim baharu. Ia juga menjadi pentas awal untuk melihat sejauh mana persiapan kedua-dua pasukan selepas melalui tempoh pramusim, serta perubahan yang dilakukan menjelang kempen Liga Super 2026-2027. Bagi JDT, aksi tersebut memberikan peluang untuk mereka memulakan musim dengan satu lagi trofi. Sebagai antara kuasa utama bola sepak Malaysia, Harimau Selatan tentunya mahu memastikan permulaan musim baharu berlangsung dengan sempurna di hadapan penyokong sendiri. Namun, Kuching City FC hadir dengan misi berbeza. Pasukan dari Sarawak itu pastinya mahu menggunakan peluang besar ini untuk mencipta kejutan dan membuktikan bahawa mereka mampu bersaing dengan pasukan yang mempunyai reputasi besar dalam bola sepak tempatan. Bermain di Stadium Sultan Ibrahim memberikan kelebihan tersendiri buat JDT. Sokongan penyokong di laman sendiri dijangka menjadi pembakar semangat kepada barisan pemain untuk turun dengan intensiti tinggi sejak whistle pertama. Selepas melalui persiapan pramusim, aksi sumbangsih ini akan menjadi ujian penting terhadap keserasian skuad JDT. Pemain-pemain baharu juga berpeluang menunjukkan kemampuan mereka di pentas kompetitif, manakala pemain berpengalaman perlu memainkan peranan penting untuk memastikan pasukan kekal tenang dalam perlawanan berintensiti tinggi. JDT pastinya tidak mahu menganggap perlawanan ini sebagai sekadar perlawanan pembukaan. Perebutan Piala Sultan Haji Ahmad Shah membawa nilai tersendiri kerana ia memberikan peluang kepada pemenang untuk memulakan musim dengan sebuah trofi. Lebih menarik, perlawanan ini juga boleh menjadi petunjuk awal mengenai kekuatan JDT untuk menghadapi keseluruhan musim Liga Super. Walaupun perjalanan Liga masih panjang, kemenangan dalam aksi pembukaan mampu memberikan keyakinan tambahan kepada pemain dan penyokong. Di pihak Kuching City pula, perlawanan ini merupakan peluang besar untuk mencuri perhatian. Berhadapan JDT di Stadium Sultan Ibrahim bukanlah tugas mudah. Namun, dalam bola sepak, kejutan sentiasa boleh berlaku apabila sesebuah pasukan mampu bermain dengan disiplin, keberanian dan memanfaatkan peluang yang terhidang. Kuching City perlu memberikan tumpuan penuh terhadap aspek pertahanan, kerana JDT mempunyai barisan serangan yang mampu menghukum sebarang kesilapan. Pada masa sama, mereka juga perlu berani melakukan serangan balas apabila memperoleh ruang. Jika Kuching City berjaya mengekalkan disiplin permainan dan bertahan dengan baik pada fasa awal, tekanan boleh mula beralih kepada JDT. Semakin lama mereka mampu bertahan tanpa bolos, semakin besar peluang untuk mereka mencipta sesuatu yang tidak dijangka. Sudah tentu penyokong Kuching City mengharapkan pasukan mereka tidak turun sekadar untuk melengkapkan jadual. Mereka mahu melihat satu persembahan berani dan kompetitif, lebih-lebih lagi apabila trofi pertama musim ini menjadi pertaruhan. Piala Sultan Haji Ahmad Shah mempunyai kedudukan istimewa dalam bola sepak Malaysia kerana ia menjadi simbol pembukaan musim kompetitif. Selain menjadi perebutan trofi, perlawanan sumbangsih turut menjadi medan mengukur kekuatan pasukan sebelum saingan liga bermula. Perhatian peminat bola sepak Malaysia pastinya akan tertumpu kepada Stadium Sultan Ibrahim pada malam 21 Ogos nanti.
Aksi ini juga bakal memberikan gambaran awal mengenai corak permainan yang mahu diterapkan oleh setiap pasukan. Jurulatih tentunya akan menilai bukan sahaja keputusan akhir, tetapi juga tahap kecergasan, organisasi pasukan, keserasian pemain dan kemampuan anak buah mereka mengendalikan tekanan. Pemilihan Stadium Sultan Ibrahim sebagai lokasi perlawanan, turut menambahkan lagi tarikan aksi ini. Penyokong JDT dijangka memenuhi stadium bagi memberikan sokongan kepada pasukan kesayangan mereka. Atmosfera di stadium boleh menjadi faktor penting, khususnya pada minit-minit awal apabila pemain cuba mendapatkan rentak permainan. Kuching City pula perlu bersedia dengan suasana tersebut. Bermain di hadapan penyokong lawan dalam perlawanan berprofil tinggi memerlukan mentaliti yang kuat. Setiap kesilapan kecil boleh memberikan kesan besar. Begitu juga dengan setiap peluang yang berjaya dimanfaatkan. Pada perlawanan JDT versus Kuching City ini, peminat mempunyai peluang untuk menyaksikan aksi yang dijangka berlangsung dalam suasana penuh debaran. Satu lagi perkara yang menarik perhatian, ialah persoalan mengenai pemain yang bakal menjadi watak utama. JDT memiliki ramai pemain berkualiti yang mampu mengubah permainan dalam sekelip mata. Mereka bukan sahaja mempunyai kemampuan mencipta peluang, malah mampu menghasilkan jaringan daripada situasi terbuka, serangan balas mahupun bola mati. Kuching City pula mungkin perlu bergantung kepada semangat berpasukan. Jika mereka mampu menutup ruang, memenangi perebutan bola di bahagian tengah dan melakukan serangan balas dengan pantas, mereka boleh menyukarkan tugas JDT. Dalam perlawanan seperti ini, satu gol boleh mengubah segala-galanya. Jika JDT memperoleh jaringan awal, tekanan terhadap Kuching City akan meningkat. Sebaliknya, jika Kuching City berjaya mencetak gol terlebih dahulu, Stadium Sultan Ibrahim mungkin bertukar menjadi medan tekanan buat tuan rumah. Apa yang pasti, pertembungan JDT dan Kuching City ini memberikan permulaan yang cukup menarik untuk musim Liga Super 2026-2027. JDT mahu membuktikan kekuatan mereka dan memulakan musim dengan trofi, manakala Kuching City mempunyai peluang untuk mencipta kejutan yang akan dikenang penyokong. Perlawanan pada 21 Ogos 2026 di Stadium Sultan Ibrahim itu, dijangka menjadi tumpuan peminat bola sepak seluruh negara. Adakah JDT akan mengangkat Piala Sultan Haji Ahmad Shah di laman sendiri dan memulakan musim dengan penuh bergaya? Atau Kuching City mampu melakukan kejutan besar, dengan menewaskan Harimau Selatan di hadapan penyokong mereka sendiri? Jawapannya bakal terungkai apabila kedua-dua pasukan turun ke padang untuk membuka tirai Liga Super 2026-2027. Siaran langsung, perlawanan sumbangsih aksi pembukaan Liga Super 2026-2027, JDT versus Kuching City FC, pada Jumaat 21 Ogos 2026, dengan sepak mula jam 9 malam, berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim, SSI.